Wah, rupanya donat frozen pun dah ada sekarang Donat frozen pun dah ada dah sekarang. Macam biasa, lepas panaskan minyak, kita masukkan donat kita untuk goreng seperti biasa. Siap diberikan dengan gula pasir halus sekali. Sekejap dia dah warna kuning keemas-emasan. Okey, kalau kedua-dua belah dah warna kuning keemasan, bolehlah angkat. Okey guys, gula pasir yang telah diberikan tadi, kita tuangkan terus ke atas donat kita. Okey, inilah hasilnya donat frozen kita. Dan kepada korang yang berminat dengan donat frozen yang macam ni, bolehlah dapatkan melalui link yang telah disediakan. Okey, bye.